Okay, kita tunggu 2 minit lagi. Kita tunggu berapa orang masuk lah baru kita start lah. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat sejahtera. Okay, so kita hari ni live untuk bagi sedikit info tentang kursus perpaipan untuk sistem tekanan air dengan perpaipan lah. So kita tunggu dalam 2-3 minit, kita tunggu beberapa orang masuk dulu baru kita teruskan dengan kita punya tajuk hari ini. Okay, boleh dengar tak? Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okay, 3 kali dah sebut salam. Okay, so hari ni saya Atira daripada BNJC. Saya nak buat live untuk topik. Okay, ni info penting untuk kita yang mana nak buat, yang mana tengah macam confused. Macam mana sekarang ni kursus perpaipan, macam mana nak ambil CE19 dengan CE20. So, hari ni dalam slide saya dan live saya hari ini, saya akan bagi beberapa tips and info tentang kursus PWR 2 yang dianjurkan oleh ABM. Okay, so saya akan tunjukkan slide saya. Ya. Okay, so nampak tak? Ini adalah tajuk hari ini. Okay, pemakluman CIDB, maksudnya perkeliling baru yang dikeluarkan oleh CIDB bermula pada Januari 2025. Okay, ini adalah penyelarasan syarat pendaftaran kod pengkhususan berkaitan permit A dan C, iaitu daripada SPAN. Okey, apa kaitan permit A dengan C? Apa kaitan SPAN dengan CIDB? Okey, kaitan dia, kita ada 2 kod bidang, iaitu CE19 dengan CE20, betul? Iaitu untuk bekalan air dengan perpaipan. So, untuk 2 kod bidang ni, dia berkait dengan SPAN. Dulu, sebelum Januari 2025, kalau kita nak apply kod CE19 dengan CE20, kita kena ada permit A atau C, okey. Permit A dengan C lah daripada SPAN. Itu untuk dapatkan kod CE19 dengan CE20. Sekarang bermula daripada Januari 2025,
CIDP telah mengeluarkan perkeliling baru tentang syarat untuk daftar kod perkhususan berkaitan SPAN ni lah. Okay. So saya akan masuk dengan perubahan syarat pendaftaran kod. Okay. Perubahan syarat. Kenapa kita panggil perubahan syarat? Okey, sebab perkeliling yang dikeluarkan oleh CIDP berkuat kuasa bermula 1 Januari 2025. Okey, sekiranya perkeliling maksudnya syarat yang baru CIDP keluarkan ni berkuat kuasa pada 1 Januari 2025. Okey, boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, boleh komen tak? Dengar? Sebab in case kan nampaknya lebar dah saya duduk cakap ni. Okay, komen dengar kalau dengar. Okay. Okay, Cik Sarah dengar. Okay, bagus. Okay, jadi untuk perubahan syarat pendaftaran kod CE 19/20 ni berkuat kuasa pada 1 Januari 2025, tetapi perubahan ni ada syarat, ada kelonggaran syarat. Dia bagi kelonggaran syarat daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2025. Kiranya sampai hujung tahun ni lah ada kelonggaran sedikit sebab yelah perkeliling ni baru keluar, jadi ada beberapa kontraktor, beberapa orang yang tak tahu lagi tentang perubahan syarat ni lah, tentang perkeliling yang baru ni. Okey, jadi CIDP bagi kelonggaran sehingga hujung tahun ni untuk yang nak daftar kod CE 19/20. Okey. Okey, apa perkeliling? Perkeliling ni adalah tujuan perkeliling ialah menyelaraskan syarat pendaftaran kod perkhususan CIDP iaitu permit A dan C. Iaitu daripada SPAN lah permit ni. Okey. Perkeliling ni memberi tempoh kelonggaran kepada kontraktor daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2025. Okey, perkeliling yang dikeluarkan CIDP tentang kod CE 19/20 ni dibagi kelonggaran sehingga hujung tahun ni. Okey, apa kod yang terlibat dalam perkeliling ni? So, kod yang terlibat ada 3. Okey, ada 3 kod. BIS 10, CE 19 dengan CE 20. Ada 3. So, sekarang ni saya akan tekankan untuk 2 iaitu CE 19 dengan CE 20 lah yang memang popular. Okay, popular dalam kalangan kontraktor yang memang mana-mana lesen kontraktor akan ada kod CE 19/20 ni. Okay. Okay. Jadi saya akan terangkan terlebih dahulu tentang kod CE 19. Okay. Laju ke saya cakap ni? Okay tak? Ada apa-apa soalan? Okay. Kalau tak ada saya teruskanlah. Kalau ada soalan just tanya di dalam komen. Okay. Okay, untuk perkeliling bagi kod CE 19. CE 19 ialah sistem pembentungan ataupun kita panggil sistem bekalan air lah. Okay, syarat pendaftaran bermula daripada 1 Januari 2025. Okay, dia akan diberi kelonggaran daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2025. So daripada awal tahun sampai hujung tahun ni sahaja CIDP bagi kelonggaran lah. Okey. Untuk nak dapatkan kod CE 19 ni, okey, CE 19 ni ada 2 syarat yang wajib kontraktor buat. Okey, ada 2 syarat iaitu sijil SKP dengan sijil SKKP. Okey, dengan elok-elok tahu ada 2 kursus yang kontraktor wajib pergi untuk dapatkan kod CE 19 ni iaitu SKP dengan SKKP. Okey, untuk sijil SKKP ni sijil yang dikeluarkan oleh pihak ABM. Okey, untuk sijil SKKP ni atas kos pemasangan pipe retikulasi tahap 2. Kita panggil dalam syat adalah PWR 2. So kontraktor dah familiar dengan perkataan ni, PWR 2. Okey, untuk dapatkan CE 19, first step kontraktor kena hadir
khusus SKKP PWR2 ni. Lepas dah dapatkan sijil, okey, khusus ni secara 5 hari tau. SKKP ni memang 5 hari. Lepas tu dah settle, dah lepas amali apa semua, dah lulus, akan dapat sertifikat. Dah dapat sertifikat tu baru boleh apply kod CE19 tu. Tak ada SKKP tak boleh apply ya CE19 ni. Dah ada SKKP, dah hadir, dah lulus, dah dapat sijil, baru boleh apply SKKP dalam sistem SIM CIDB. Lepas tu dah masuk, dah lulus apa semua. Sorry bunyi aircon. Kejap ya. Okey, sekarang laju sangat ke saya cakap ni? Kan ada yang tak faham ke? Permit C tu apa? Permit C tu permit yang dikeluarkan oleh pihak pihak SPAN. Okey, Suruhanjaya Air Negara. Saya lupa P tu apa. Tapi sekarang ni dia tak guna dah permit C. CIDB dah tak guna pakai dah permit C. Sekarang ni kita guna sijil SKKP daripada ABM dengan sijil SKP daripada CIDB. Okey. Okay, so saya back balik CE19 ni first SKKP. Lepas tu, lepas dah masukkan dalam sistem, dah lulus, dah dapat dah kod CE19 dalam lesen tu kan. Kod tu akan keluar dekat lesen PPK. Okey, untuk kekalkan kod tu, untuk kekalkan kod CE19 dalam lesen, kontraktor kena hadir khusus SKP. Okey, khusus SKP ni sama juga 5 hari, tapi SKP ni dianjurkan oleh pihak CIDB. Tapi pihak CIDB tak buat khusus SKP. PLBK macam kita orang di NG Legacy akan anjurkan khusus SKP. Khusus SKP ni kena hadir untuk tajuk sistem pembentungan KKT 018. Yang ini untuk sijil SKP lah. So ada dua, SKKP dengan SKP. Mana-mana kontraktor nak dapat kat CE19 2020 ni memang wajib buat SKKP dulu. Okey. Kan dia cakap ada kelanggaran syarat. Syarat apa yang ada kelanggaran tu? Syarat yang sijil SKP. Okey. Sijil SKP tu CIDB bagi kelonggaran sehingga hujung tahun ni mana-mana kontraktor yang masukkan sijil SKKP dalam masa tahun ni, diorang tak perlu pergi SKP untuk kekalkan kod CE19 tengah 20 ni. Okey, faham tak? Maksudnya yang mana kontraktor yang dah ada SKKP ni kan, okey, SKKP daripada ABM ni, diorang dah tak perlu pergi SKP. Okey, diorang dah, okey, contohlah ni bulan Mei kan, bulan 5. Diorang pergi kursus, dah habislah hari Jumaat ni habis kan. Lepas tu tutang-tutang dalam Jumaat, dalam minggu depan dapat sijil ke, dalam sebulan lebih dah akan dapat sijil. And then dapat dia sijil SKKP tu, kontraktor kan akan masukkan dalam SIM CIDB, betul? Okey, dah masuk dalam SIM, dah dapat approval akan maskini apa semua, kontraktor akan buat belian lesen yang baru, and then dapatlah kod CE19 tu akan appear dalam lesen. Okey, lepas dah appear tu, so maksudnya dia dah ada lah kod CE19 tu. Cuma kan patutnya ada dua syarat yang wajib, kena ada SKKP dengan SKP, betul? Cuma yang buat penambahan kod CE19 dengan 20 pada tahun ni, okey, sebelum 31 Disember 2025, okey, diorang tak perlu hadir khusus SKP. Itu kelanggaran syaratnya. Tak perlu ambil SKP untuk kekalkan kod CE19 dengan 20 kalau diorang daftar sebelum 31 Disember 2025. Okey, selepas ni kiranya masuk je 1 Januari 2026, okey, yang mana tambah kod CE19 dengan 20, diorang wajib lah lepas dah masukkan, dah hadir SKKP, diorang wajib hadir SKP juga. Okey, faham? Ke macam terbelik ke saya cakap? Laju sangat ke saya cakap? Kalau tak faham boleh explain, nanti saya explain sekali. Saya cakap slow-slow lah. Okey, yang mana tak faham tu boleh je komen.
Boleh je komen dekat ruangan komen ni kan. Boleh je nak tanya apa-apa. Okay, next. Untuk kod CE20 pula. CE20 adalah sistem bekalan air. Okay, sama juga untuk kod ni memang sama. Dia wajib ada SKKP dengan SKP. Dia wajib pergi SKKP under ABM untuk PWR2 dengan SKP KKT 017. Atau untuk orang negeri Sabah dengan Sarawak, diorang kena ada lesen tukang sesaluk atau lesen penyambungan dan pemasangan paip. Ini diorang punya syarat lah. So yang mana duduk dekat Semenanjung, memang ada dua syarat yang wajib. Okay. Tapi untuk dalam masa tahun ni memang akan dapat kelonggaran syarat, tak perlu pergi SKP. Masuk je tahun 2026, diorang wajib pergi SKP. Okay. Jadi, okay, kalau kita tengok kan, CE19 kena pergi SKKP PWR2. CE20 kena pergi SKKP PWR2 juga. So mesti akan ada kontraktor tanya, jadi saya kena ada 2 kali ke kursus PWR2 ni? Itu mesti soalan paling famous sekali. Okay, yang tu nanti saya akan explain. Lepas saya dah settlekan ni lah semua tajuk ni, saya akan explain pasal itu. Okay. So kita masuk untuk yang ni sedikit lah rujukan tambahan untuk kod B10. Okay, sama juga. B10 ni memang kena ada SKKP dengan SKP lah. Cuma SKKP dia lain, dia kena A1 atau A2. Okay. Kalau CE19 dengan CE20 kena PWR2. Yang ini kena A1 atau A2. Daripada ABM juga, dia kena SKKP juga. Okay. Okay. Okay, ini nota penting lah, maksudnya reminder untuk kontraktor. Yang kontraktor boleh memohon kod CE19 dengan 20 ni tanpa SKP hingga 31 Disember 2025 sahaja. Okay, SKP perlu dilengkapkan dalam tempoh setahun dari tarikh pendaftaran untuk pengesahan perkhususan. Okay, yang nombor 2 ni maksudnya yang syarat SKP tu kan, sepatutnya lepas first step kita kena buat SKKP, betul. Lepas dah buat SKKP, kita upload sijil dalam lesen and kita kemaskini, dapatlah kod CE19 tu. Okey, untuk kekalkan kod tu, CIDB bagi tempoh setahun dari tarikh pendaftaran pengesahan perkhususan tu. Maksudnya daripada tarikh kod tu keluar dekat lesen kita, dia bagi masa tempoh setahun untuk kontraktor lengkapkan kursus SKP dalam tempoh setahun. Yang ni masuk tahun 2026 lah kita cakap pasal tahun 2026. So kalau CIDB bagi masa setahun, dalam masa setahun tu kontraktor kena pergi kursus SKP, dapatkan CG SKP under CIDB lah. Dah dapat tu, kena update dalam sistem, kena kemaskini dalam SIMS untuk kekalkan kod CE19 dengan 20 tu. Okey? Faham tak? Okey, so jadi saya nak explain balik apa SKKP tu. SKKP CE19 dengan 20 ni macam sama kan? Bukan macam sama, memang sama. Okey? SKKP untuk CE19 dengan 20 kita panggil pemasangan paip retikulasi tahap 2 PWR2. Okey, PWR2. So maksudnya akan ada kontraktor tanya, saya kena hadir 2 kali ke kursus PWR2 ni? Sedangkan dapat sama je sijil. Jadi tak perlu pun, hadir sekali saja untuk dapatkan 2 kod bidang. Satu sijil SKKP tu boleh dapatkan kontraktor 2 kod bidang, iaitu CE19 dengan CE20. Tak perlu pergi, contohlah nak CE19 20, lepas tu nak kena pergi 2 kali SKKP, tak perlu.
Pergi sekali je kursus SKKP tu. Okey, under tajuk PWR2. Lepas tu apply untuk kod C19-20 guna sijil SKKP yang sama. Okey, faham? SKKP tu hanya pergi sekali saja untuk kod C19-20. Saya dah ulang banyak kali dah ni. Saya tak tahulah kalau kontraktor tak faham juga kan. Sebab ini tak susah pun, cuma dia just wajibkan sahaja. Okay. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, permohonan lepas dia 1 Januari 2026 memang tak ada kelanggaran syarat apa-apa dah lah. Kalau nak faham lagi, boleh tengok perkeliling dekat website SAIDB. Okey, cari perkeliling SAIDB tentang CE19 dengan CE20. Okey, so kita nak survey lah. Mana tahu ada yang berminat nak tambah PWR2 ni, sebab kita insyaAllah akan buat kerjasama dengan ABM Wilayah Tengah. Tapi kita tengah survey lagi, ada permintaan ke tak? Sebab bila kita cakap kan, kita bagi tahu klien-klien kita kan, ada certain klien tu tak tahu. Permit C dia tak boleh guna ke? Ada certain yang tak tahu. Okay. Kita orang pun lambat tahu sikit tau. Jadi ini kita nak bagi info lah. Kita nak sebarkan info ni dekat semua kontraktor. Sebab tu saya buat live. Okay. Dan kita nak survey. Kita nak tolong kontraktor untuk senang dapatkan kursus. Sebab PWR2 ni memang kursus yang limited tau. Memang ABM limited lah kursus ni sebab tajuk dia rare kan. Lepas tu banyak pula permintaan. So kami BNI Legacy nak buat kerjasama dengan ABM Wilayah Tengah. Jadi yang mana duduk dekat KL, yang Selangor tu memang senang lah nak datang, memang senang nak akses. Apa-apa semua kami yang akan uruskan. Jadi kita nak buat survey lah kalau mana ada yang berminat kan untuk CE19-20 ni, boleh PM kita orang dekat WhatsApp. Okay, bagi tahulah saya berminat nak PWR2, tapi bukan masa terdekat ni tau. Nak buat kursus ni pun ambil proses yang lama. Bukan cakap hari ni esok dah dapat. Dia bukan makanan. Okay, kita kena register, kita kena bincang tarikh, trainer tu available ke tak, bayaran semua macam mana. Jadi sekarang ni kita start survey dulu. So maybe sebulan ke 2 bulan baru kita boleh jalankan kursus tu. Okay. So ada apa-apa pertanyaan untuk CE19 dengan 20 ni? Okay. Kalau ada pertanyaan, boleh je komen sebab tajuk ni rare. So kalau tak tanya sekarang rugi tau. Rugi kalau tak tanya sekarang sebab saya boleh explain secara macam ni live. Secara live dekat korang. Okay, sambil-sambil tu saya nak promote jugalah. Saya nak promosi juga kursus SKP terdekat kita orang. Okay, yang paling terdekat kita ada untuk bulan Jun ni, bulan depan, pada 9 hingga 13 Jun. Ini ialah kursus SKP kerja cat. Tajuk ni tajuk baru sebab trainer kita baru dapat tambah kod kerja cat ni. Okay, sorry. Okay, kursus ni pada 9 hingga 13 Jun. Lokasi dekat di sepanjang KL. Harga yuran sama je semua kursus SKP. Ada kad hijau aktif 550, tak ada kad hijau 850. Pengajar untuk kerja cat ni adalah TS Kamarul Azhar. Yang ni trainer yang digemari semua peserta kontraktor lah. Kalau yang mana pernah masuk kelas dia memang akan cakap, lepas ni saya nak join trainer ni je, saya nak trainer Cik Kamarul je ajar. Okay, so tajuk ni pun bagus tau, kerja cat ni. Bukan kita setakat cat guna berus macam tu je. Kena ada kemahiran. Yang mana kontraktor yang ada lesen tu kena diiktiraf oleh SAIDB, barulah kerja korang tu dihargai, ada value.
Ini kalau setakat main chat tak ada list, tak ada sijil, tak ada value tau. Nanti orang remeh-temeh je tengok kita macam tu. Okay. So kalau yang mana berminat nak join kursus SKP kerja chat ni, boleh je contact kita orang dekat WhatsApp. Okay, dekat bio Facebook kita orang tu ada Linktree, tekan je Linktree tu sebab macam kalau susah sangat nak scan kod ni kan, kod QR code ni, tekan je Linktree dekat Facebook tu. Okay. Next kursus kita ada kerja cerun 16 hingga 20 Jun ni. Okay, sama je location dekat Desa Pandan, harga sama. Cuma trainer untuk kerja cerun ni kita JV dengan trainer PRBK lain, Encik Azhari. Trainer ni memang bagus lah, berpengalaman semua, dah lama dalam bidang ni. So ilmu dia sangat-sangat tinggi. Sama juga kerja chat, semua trainer samalah, memang bagus lah. Trainer-trainer yang mana datang kursus kita orang ni memang diorang seronok belajar. Okay, macam-macam ilmu akan dapat. So yang mana nak tambah kod bidang, nak tambah ilmu, networking, okay, nak diiktiraf oleh CIDB. So kerja tu dagi value tinggi, boleh dapat tender-tender ke, boleh dapat projek ke, boleh join kursus SKP ni. Okay. Dekat Desa Pandan KL, kita orang dekat KL. So KL ni senang nak akses. Mana-mana pun senang. Okay. Yang dah jauh-jauh tu boleh je, dekat-dekat sini ada hotel apa semua kan. So yang mana berminat untuk bulan Jun ni kita ada 2 kursusnya ya. Okay, bulan Mei kursus kita semua slot dah penuh. Okay, so ada apa-apa pertanyaan untuk CE19 dengan 20 tak? Saya rasa apa penerangan saya untuk live hari ni jelas. Okay, yang mana yang tak jelas lagi, yang macam alamak saya terlambatlah masuk live, boleh tengok balik live ni, nanti dia akan upload dekat Facebook lah. Okay, kita akan upload kat Facebook balik. Nanti boleh je tengok, boleh je replay balik video ni, ataupun kita orang akan masukkan dekat YouTube juga. Kita akan upload dekat YouTube BND Legacy lah. Okay, so ini kita orang punya media sosial, and kita punya untuk kontak kita orang lah, email kita orang, boleh email nak minta jadual ke, nak minta consultation untuk lesen ke, okay. Ataupun boleh call kita punya office, atau boleh layari website kami BND Legacy Resources. Okay, Facebook kita orang yang saya tengah live sekarang ni, ini lagi satu Facebook BND Legacy official kita orang punya page. And then kita ada TikTok. Sekarang kita tengah aktif TikTok. Yang mana nak tengok video-video cringe, yang video-video yang kelakar, boleh follow TikTok kita orang. Okay, kita nak naikkan kita orang punya TikTok lah kan. Sekarang ni kan semua dah beralih ke TikTok. Okay, so yang mana-mana video kita orang buat semua kan, live apa semua, kita akan upload kat YouTube. YouTube kita orang BND Legacy. Search je nama BND Legacy, keluarlah video-video. Macam-macam kita letak situ, tips-tips lesen macam mana, apa tu CJ score semua tu. Okay, yang ni live ni pun saya akan upload lah dekat YouTube. B01, B06, wah banyaknya. B11, setakat ni yang saya ada CE08 sahaja. Cerun kan? Yang ni cerun ya. Ni CE08 yang ni. Paling terdekat kita ada Jun lah. Pada 16 hingga 20. Yang lain ni B01 saya rasa IBS. Yang lain semua ni saya tak ada trainer. Trainer saya tajuk ada beberapa saja. Yang tajuk-tajuk yang your favorite minta ni banyak ni. And ada yang ada requirement yang tertentu. Macam CE08 ni bolehlah SKP. CE06 pun boleh SKP. Jadi, tapi kita tak ada trainer CE06. Kita ada CE01, CE02, CE08, B24, B14, B28 dengan M01. So ada 7 kod bidang. Tapi antara yang awak senaraikan ni ada satu je kita available sekarang, itu CE08. Okay, kalau macam your favorite nak di jadual kita orang, boleh je nanti PM kita orang. Okay.
boleh message kita orang kat Facebook lah. Okay, so ada apa pertanyaan lagi? Kalau tak ada, saya habiskan live saya kat sini. Kalau ada apa pertanyaan boleh je WhatsApp kita orang. Okay, ada 4 nombor admin yang akan layan korang, okay. Tapi janganlah chat 4 nombor. Dah chat seorang tu, tunggulah dulu je. Sebab kadang kita ada meeting dengan klien, ada khusus dekat office. So ada masa tu busy tapi kita orang akan reply. Cuma lambat dengan cepat saja. Okay? Okay, your favorite. Nanti PM je. Kita orang akan reply. Okay? So, saya habiskan slide saya sampai sini lah. Bye. Apa lagi?